Pernah dengar tentang masker ubi jalar dan madu? Ini adalah rahsia kecantikan semula jadi yang mudah, murah dan boleh dibuat sendiri di rumah tanpa perlu ke spa atau beli produk mahal. Ubi jalar kaya dengan beta-karoten dan vitamin C yang sangat berkesan membantu mencerahkan kulit secara semula jadi serta melambatkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan kedutan. Madu pula terkenal sebagai pelembab semula jadi yang menenangkan kulit, mengurangkan keradangan dan membantu memudarkan parut serta bintik hitam. Cara penyediaannya sangat mudah. Kukus separuh ubi jalar sehingga lembut, kemudian lenyekkan sehingga halus dan campurkan 1 sudu besar madu asli yang berkualiti. Sapukan campuran ini secara rata ke seluruh wajah yang telah dibersihkan dengan lembut. Biarkan selama 15-20 minit supaya khasiatnya meresap ke dalam kulit dengan optimal. Selepas itu bilas dengan air suam dan rasakan kulit yang lebih cerah, lembut, segar dan berseri. Amalkan masker ini 2 kali seminggu untuk hasil terbaik dan perubahan yang ketara. Masker ini sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif kerana tidak mengandungi bahan kimia berbahaya. Cubalah hari ini dan alami sendiri perubahan positif pada kulit anda dengan bahan dapur yang mudah didapati dan sangat berkesan.